Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera untuk Malaysia Jazah. Kami Jazah berada di sini di Cowboy Laksa. Sekiranya anda semua yang ingin makan laksa, bolehlah datang ke kafe Cowboy Laksa ni yang terletak di Pekan Manjung Perak. Okey. Jom kita tanya mereka yang bekerja di sini untuk kepastian dan cita rasa yang menarik di sini. Jom Tok Jazah. Assalamualaikum. Nak tanya, apa nama kafe? Kafe nama kafe kami Cowboy Laksa. Kami buka pukul 11 sampai pukul 9 pagi. Oh, 11 pagi hingga 9 pagi. 9 malam? 9 malam. 9 malam. Lepas tu hari apa cuti? Hari Rabu dengan Khamis. Rabu dan Khamis cuti? Oh, hari Sabtu Ahad yang cuti tu semua buka. Oh. Apa yang istimewa kat sini? Istimewa laksa, tapi yang paling kat sini nasi goreng laksa dengan cita. Oh, ada nasi goreng laksa kat sini. Yes. Harga ni berapa tu? Berapa total? Harga berapa total lah? Harga berapa untuk laksa RM8.9. Ha? Tapi untuk kencok ada 10, ada 13. Oh. Sesuai. Air macam-macam ada lah. Macam-macam ada. Oh, yang paling istimewa air kat sini? Yang paling istimewa ais jelly. Oh, ais jelly. Berapa harga ais jelly? Ais jelly RM6.9. Kepada anda semua boleh cuba merasa air jelly dekat sini. Okey, hari ni Zazah boleh buka saja dekat sini. Okey, kepada anda semua boleh. Kita cuba dulu rasa, nanti kita boleh repeat lagi. Okey. Tempat makan pun ada disediakan kepada yang nak makan. Okey. Tempat ni nampak menarik. Ada bersihkan, ada pilihan gambar-gambar dia kat sini. Ni gambar dia punya dekorasi macam. Okeylah. Zazah nak menunggu makanan Zazah siap. Sebab dia buat pembayaran tadi. Okey. Okey, makanan bungkusan Zazah dah siap. Okey, ni belum betul je sebab ada angin. Kat sini seronok lah kalau apa tu? Bagi jam saya di sini sejuk. Okey, ini makanan yang Zazah nak. Bawa balik. Okey, nak lihat-lihat saya pada TV. Okey, ini dia. Mereka juga di sini. Okeylah, kita jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa terus subscribe, like, share, komen YouTube kami. Okey, anda yang nak tahu di mana mereka? Mereka berada di sini. Keluar sebentar. Di sini. Di sana.